Macam mana saya letak? Berdasarkan budaya ni. Contoh, kalau respon dengan semangat, respon positif, sungguh-sungguh, angkat tangan lurus, saya bagi markah lebih. Boleh? Boleh. Tak jawab, saya tolak saya tolak. Saya jawab. Dia seorang je jawab. Kita nak semua orang bersatu untuk jawab. Jadi semua orang kenaan. Sebab tu saya selaraskan tu. Saya tolak yes, unity. Unity. Faham? Faham. Tak sama-sama saya tolak juga 1000 markah. Dia mesti sama-sama. Sama-sama sehati sejiwa. Boleh? Boleh. Faham? Faham. Okey. Saya tambah 1000 markah. Tak cakap terima kasih, tolak 1000 markah. Lambat. Tak boleh lambat. Lepas saya bagi markah, kena terus cakap terima kasih. Awak cara saya punya. Macam mana saya grupkan. Jadi dia tak dapat lari daripada sistem saya. Saya dah kawal dah. Saya dah mula-mula awal. Dia tak dapat tidak. Sekarang ni dalam genggaman saya dah. Lepas tu, okey, saya bagi peluang. Sebelum saya tulis kat papan ni, kalau saya nak tolak, cakap minta maaf. Saya tak jadi tulis. Boleh? Tak maaf. Boleh. Tak jawab sama-sama, tolak 1000 markah. Lambat, cakap minta maaf. Faham? Faham. Boleh? Boleh. Okey. Saya tambah 1000 markah. Saya tambah 1000 markah. Terima kasih. Saya tambah lagi 1000 markah. Dah cukup banyak sangat dah. Nampak? Kita boleh kawal lah kat sini lah. Pemakanan kan, misalnya kata tak ada contoh bila audio ramai kan dia tak ada whiteboard semua. Boleh tak dengan cara lain? Sebab saya selalu minta whiteboard. Tapi kalau kata tak ada whiteboard, boleh? Kita nak gini. Ada kertas tak?